Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Raja Maselin bin Raja Hassan, pelajar dari kelas Matematik 3, PPI SMP Ogos 2025-2030. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan satu iaitu khusus GISC 1082 isu semasa dan cabaran masa hadapan. Jadi, mari kita tengok apa soalan tugasannya. Baiklah, soalan tugasan yang diberi, sejauh manakah isu-isu konflik dan ekonomi semasa memberi kesan terhadap ekonomi dan pendidikan di Malaysia, dan apakah strategi berkesan yang boleh dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat di Malaysia? Baiklah, dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang isi kandungan yang ada dalam video, yang ada dalam slide saya sendiri, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua isu-isu konflik negara, yang ketiga isu ekonomi global, yang keempat implikasi terhadap ekonomi Malaysia, yang kelima implikasi terhadap pendidikan Malaysia, dan yang terakhir sekali iaitu strategi berkesan yang boleh dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Baiklah, pengenalan. Dalam dunia yang semakin saling berkait pada masa kini, pelbagai isu konflik dan ketidaktentuan ekonomi global boleh memberi kesan kepada kestabilan sesebuah negara. Perubahan dalam ekonomi dunia, kenaikan kos sara hidup serta ketegangan antara negara mampu mempengaruhi perdagangan, peluang pekerjaan dan pembangunan sosial sebagai sebuah negara yang bergantung kepada perdagangan dan pembangunan sumber manusia. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima kesan tersebut. Impak ini bukan sahaja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, malah turut memberi kesan kepada sektor pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh itu, langkah dan strategi yang berkesan perlu dilaksanakan bagi memastikan kestabilan ekonomi, memperkukuh sistem pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat dalam menghadapi cabaran semasa. Baiklah, yang pertama antara isu-isu konflik negara iaitu konflik Rusia-Ukraine, di mana kita tahu bahawa dua negara ini merupakan antara penguasa besar dan juga pengeksport bahan asas kepada negara kita, yang antara yang terbesar. Jadi konflik antara Rusia dan Ukraine telah lama bermula sejak percanggahan politik pada 1990 sehingga kini daripada Kasyanov 2025. Tahap utama peperangan ini berlaku apabila terjadinya beberapa serangan terhadap dua buah kuasa besar ini yang menyebabkan kerosakan infrastruktur negara masing-masing. Bermakna pada selepas tahun 1940, mungkin sehingga kini ada lagi serangan-serangan bersenjata yang berlaku di kawasan. Mungkin pada waktu sekarang pun masih lagi berlaku. Pada tahun 2023 hingga 2025, ada usaha diplomasi dan rundingan yang cuba dilakukan bagi mengelakkan konflik ini berterusan. Namun, tiada penyelesaian damai kekal sepanjang tahun-tahun ini. Jadi, pada waktu tahun-tahun ini, mereka adalah cuba untuk merapatkan balik hubungan supaya mereka ni tidak lagi bergaduh, tidak lagi menjadi salah satu macam kuasa-kuasa besar yang saling bertengkar antara satu sama lain. Mereka ada juga diplomasi usaha-usaha mereka untuk menyatukan negara mereka ini. Namun apakan daya, mereka masih lagi mencuba ataupun mereka gagal lagi untuk menghasilkan hubungan yang baik, menjalinkan hubungan yang baik antara dua kuasa besar ini. Baiklah, isu-isu konflik negara yang kedua pula ialah konflik Palestin-Israel. Konflik wilayah dan politik yang bermula sejak awal abad ke-20, yang mana ia melibatkan tuntutan atas hak tanah yang sama, khususnya kawasan Palestin di Gaza, tebing barat dan juga Baitul Maqdis. Jadi pada tahun 2023, dunia dikejutkan dengan satu berita di mana berlakunya perang secara terbuka antara Hamas dan Israel. Daripada Faris dan Leon 2023. Serangan mengejut dari Hamas ini merupakan tindak balas daripada rakyat Palestin yang menerima tekanan kerana pendudukan tentera Israel di daerah yang terdekat. Tentera Israel tidak tinggal diam. Mereka mula membalas semula serangan dengan pengeboman terhadap infrastruktur dan hospital.
Baiklah, kita pergi kepada isu ekonomi global pula, iaitu krisis kewangan. Saya akan fokuskan kepada salah satu sahaja, iaitu peningkatan harga minyak. Jadi harga minyak mentah mencanak naik kepada 147 USD untuk 1 tong pada Julai 2008. Akan tetapi mula melemah kepada 51 USD 1 tong daripada Farah ETL 2026. Minyak merupakan sumber tenaga yang sangat penting bagi pelbagai sektor industri dan kegunaan harian. Jadi apabila harga minyak meningkat, kos untuk semua sektor akan meningkat. Jadi kalau kita tahu, teknologi dulu tak secanggih kini. Jadi mereka masih lagi bergantung dengan sumber minyak mentah ini. Jadi peningkatan harga minyak dunia ini menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada krisis ekonomi global, di mana minyak merupakan salah satu sumber tenaga utama yang digunakan dalam pelbagai sektor. Contohnya sektor pengangkutan, industri dan juga pengeluaran barangan. Jadi oleh kerana perubahan harga minyak ni yang terlalu besar, jadi ia memberi kesan besar terhadap ekonomi dunia. Jadi apabila harga minyak meningkat, kos pengangkutan seperti penghantaran barangan dan perjalanan meningkat. Baiklah, tadi saya dah telang isu ekonomi dan juga konflik negara. Jadi setelah berlaku semua benda tu, berlakunya peperangan, krisis kewangan, apa semua benda. Jadi apa impaknya ataupun apa implikasinya terhadap ekonomi Malaysia dan juga pendidikan Malaysia? Jadi saya akan terangkan dalam slide ini sendiri, iaitu yang pertama saya akan terangkan tentang impaknya terhadap ekonomi Malaysia dulu. Yang pertama, kenaikan harga barang dan inflasi. Konflik global seperti perang Rusia Ukraine dan ketegangan Timur Tengah menjejaskan bekalan minyak, gas dan makanan dunia. Malaysia masih lagi bergantung kepada barangan import untuk menjamin kesejahteraan pemakanan rakyat. Namun, jika berlaku peperangan yang berterusan, barangan yang diimport akan susah untuk didapati dan harganya akan meningkat atas faktor peperangan tersebut. Jadi inilah saya katakan, seperti peribahasa, gajah sama gajah bergaduh, pelanduk mati di tengah-tengah. Jadi negara ini yang berlawan, negara ini yang mempunyai perang, yang berlaku perangan. Namun impaknya kepada negara kita sendiri. Macam contoh, Rusia, Ukraine, kuasa-kuasa besar ini mereka mempunyai negara mereka, saya boleh kata negara mereka mempunyai keuntungan yang besar terhadap barangan-barangan asas macam bekalan minyak ke gas atau minyak. Saya membuat bacaan bahawa Ukraine ini mempunyai bahan asas seperti tepung dan bijirin dan sebagainya lah. Jadi apabila mereka berlaku perangan ni, mereka akan gunakan sentimen itu atau perkara itu untuk menaikkan harga barang. Jadi sebab mereka tengah mempunyai peperangan. Jadi mereka, saya rasa mungkin mereka mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang mereka. Sebab apa? Sebab mereka tengah berlaku isu di negara mereka. Dan saya rasa benda tu bagi saya agak logik jugalah, sebab ialah mereka tengah berlaku peperangan. Jadi mereka sukarlah untuk mereka dapatkan barangan-barangan itu. Jadi sedikit sebanyak harga barang pun akan naik. Jadi permintaan banyak dan harga barang pun akan makin lama, barang tu makin lama makin terhad, dan barangan tu pun makin lama akan naik harganya. Jadi siapa yang dapat impak dia? Siapa yang dapat impak yang untuk membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi? Kita sebagai negara-negara yang membeli barang-barang import, barang-barang asas, mengimport barang-barang asas itu sendiri. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberi kesan lah pada negara kita, sebab negara kita ni, kita tahu negara kita kaya dengan sumber, tetapi tak beberapa mempunyai sumber asas yang kita perlukan dalam kehidupan. Tak cukup untuk menyara kehidupan seharian rakyat-rakyat Malaysia ni sendiri. Baiklah, yang kedua, peningkatan kos perbelanjaan kerajaan. Jadi kerajaan Malaysia terpaksa meningkatkan perbelanjaan bagi memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.
Subsidi yang diberikan kepada rakyat sedikit demi sedikit sebanyak membantu rakyat. Namun, kerajaan harus mengeluarkan perbelanjaan besar terhadap subsidi barangan tertentu. Tanpa subsidi, harga barangan asas akan meningkat secara mendadak. Jadi, macam kita tahu, ada barangan-barangan asas yang kita panggil barangan asas terkawal, ataupun barangan ni dia mempunyai subsidi yang terkawal. Bagi contoh, minyak paket. Minyak paket, setiap satu keluarga boleh memberi hanya 2 paket sahaja. Tapi ada juga individu-individu yang melanggar etika-etika ni. Jadi mereka menggunakan kesempatan inilah, sebab negara kita ada peruntukan-peruntukannya sendiri. Macam pelbagai sektor mungkin ada peruntukan-peruntukan mereka sendiri. Tapi apabila harga barang ini tiba-tiba meningkat secara mendadak, jadi kerajaan terpaksa keluarkan satu peruntukan yang besar untuk tampung subsidi barangan-barangan asas ini. Jadi apa jadi kat sektor-sektor yang lain? Contoh macam sektor pendidikan. Apa yang akan jadi? Contohnya mereka daripada peruntukan ini diberikan kepada sektor pendidikan. Tapi disebabkan sektor ekonomi ni mereka mendapati yang harga barangan asas ni makin naik, makin susah untuk mereka dapatkan. Harga barangan asas ni makin tinggi. Jadi mereka terpaksa menolak sedikit peruntukan di berbagai sektor, macam pendidikan ke sektor-sektor lain kan. Jadi mereka terpaksa untuk tambah dekat sektor ekonomi untuk menampung subsidi-subsidi ni dan berikan kepada rakyat. Jadi itu merupakan salah satu, saya boleh kata, inisiatif lah kepada rakyat, kepada negara kita. Namun sampai bila kita nak macam peruntukan-peruntukan tu diambil untuk barangan-barangan asas ni. Jadi sampai bila subsidi ini akan berlangsung. Jadi macam mana kalau rakyat kita hidup tanpa subsidi nanti? Sebab peruntukan yang kita guna ni dah habis macam tu kan. Jadi macam mana? Jadi kerajaan perlu fikir macam satu solusi lah kepada masalah-masalah. Baiklah, sekarang saya akan memberikan hujah berkaitan implikasi terhadap pendidikan Malaysia. Yang pertama, perbejaan asas persekolahan meningkat. Harga buku rujukan, alat tulis, pakaian seragam dan kasut sekolah dan beg semakin mahal akibat peningkatan kos bahan mentah dan pengangkutan. Selain itu, kos makanan di kantin dan perbelanjaan harian pelajar juga semakin meningkat. Jadi kalau kita tahu, bagi saya perbejaan asas sekolah ni mungkin akan meningkat sebab kita sendiri bergantung kepada bahan-bahan import daripada luar negara. Contoh kain-kain, ada juga kain yang boleh untuk digunakan untuk pakaian sekolah. Tapi ada juga yang memilih untuk kain yang import kerana kualiti mereka itu sendiri. Buku-buku rujukan, banyak kita tahu kertas ni terbuat daripada pokok. Jadi apa yang akan jadi kepada hutan-hutan kita? Mungkin akan tandus apa semua. Alat-alat tulis dan juga kasut sekolah dan beg mereka itu semua. Itu dah menjadi salah satu isu. Lagi satu isu iaitu kos makanan. Macam saya katakan tadi, harga barangan asas kalau tanpa subsidi makin meningkat. Kalau ada subsidi, mungkin kerajaan akan tanggung sedikit, bukan sepenuhnya tapi sedikit. Jadi makanan kantin ini memerlukan pelbagai banyak barang-barang dia. Contoh macam beras, tepung dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung dia terpaksa, pihak kantin ini pun terpaksa menaikkan harga makanan mereka. Saya sendiri merasa perkara tersebut. Daripada dulu saya beli air waktu saya sekolah rendah, saya beli air 50 sen, saya boleh dapat air cawan besar. Tapi sekarang saya beli air 50 sen, dapat cawan kecil saja.
Jadi saya sendiri merasa benda tu. Rasa bahawa peningkatan harga barang tu memang terjadi. Yang kedua iaitu jurang pendidikan ataupun kes keciciran murid, ciciran pelajar. Okey, bayangkan kalau pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan, berisiko tercicir atau kurang fokus dalam pelajaran kerana tekanan kewangan. Jika tidak ditangani, keadaan ini boleh menjejaskan peluang pendidikan yang adil kepada semua. Okey, bayangkan um, keluarga itu macam ibu bapa mereka bekerja, tapi gaji mereka itu tak mampu untuk tampung uh, tak mampu untuk tampung pembelanjaan perumahan satu keluarga tersebut. Jadi apa yang terpaksa mereka buat untuk mereka uh, mengurangkan beban keluarga. Jadi anak ni sebagai anak ni terpaksalah bekerja ataupun pelajar ni terpaksa bekerja untuk menampung ibu bapa mereka. Itu tak kira kalau contoh ada keluarga ini dia tak ada ataupun kepada anak-anak yatim yang tiada ibu, tiada bapa untuk dan mereka masih lagi mempunyai adik-adik kecil yang masih bersekolah. Jadi mereka sendiri yang terpaksa keluar untuk bekerja. Terutama benda ni berlaku terutamanya kepada anak-anak sulung dan anak kedua lah. Mana mereka yang terpaksa untuk bekerja untuk menampung adik-adik mereka ini supaya dapat pendidikan ataupun dapat pergi ke sekolah. Tapi apa jadi kat anak sulung ni sebut? Adakah mereka dah lah tak dapat peluang pendidikan ini, di mana peluang pendidikan ini adalah adil kepada semua, mana mereka akan dapat sijil-sijil tu dan mereka akan layak untuk dapat. Kalau keputusan mereka cemerlang, mereka layak untuk memohon beasiswa. Mereka lah yang patut layak memohon beasiswa, yang mereka lah yang sepatutnya layak untuk mendapat beasiswa kerana situasi yang mereka hadapi itu. Jadi kalau mereka tidak bersekolah, macam mana mereka untuk dapatkan keputusan yang baik? Macam mana mereka mendapat keputusan SPM tersebut? Ada pelajar yang bekerja sampai SPM pun mereka tak ambil. Jadi bagaimana mereka nak hidup dengan macam mana mereka nak hidup dengan hidup yang realiti di luar. Jadi saya rasa benda itu agak kecewa lah kepada individu-individu yang terpaksa bekerja ni untuk menampung tekanan kewangan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Mereka tak bersalah, cuma keadaan yang memaksa mereka untuk berbuat demikian. Yang ketiga, peruntukan pendidikan berkurang. Sektor pendidikan perlu bersaing dengan pelbagai sektor lain yang penting seperti kesihatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kerajaan mungkin memilih untuk mengekalkan subsidi rakyat yang di mana akan menyebabkan peruntukan pendidikan tidak meningkat atau bahkan dikurangkan sementara. Ini apa yang saya katakan sebelum tadi, diimplikasi terhadap ekonomi Malaysia di mana kerajaan terpaksa fokus dekat sektor-sektor lain dulu, di mana mereka nak kekalkan subsidi itu dulu. Jadi mereka terpaksa tangguh ataupun tunggu sekejap bagi sektor-sektor lain ni supaya mereka untuk keadaan kembali stabil semula, baru mereka dapat memberi peruntukan yang banyak sikit kepada sektor pendidikan ni. Tapi sampai bila yang akan sektor pendidikan ni akan mendapat peruntukan-peruntukan yang sepatutnya mereka dapat. Jadi itulah kesan-kesan pendidikan, kesan-kesan yang isu-isu ini terhadap pendidikan Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada strategi berkesan yang boleh dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, bantuan bersasar kepada rakyat. Bantuan bersasar ialah bantuan yang diberikan khusus kepada golongan yang benar-benar memerlukan seperti keluarga berpendapatan rendah, pelajar miskin dan warga emas. Bantuan ini bertujuan mengurangkan beban kos sara hidup serta memastikan kebajikan rakyat terjaga ketika ekonomi tidak menentu. Melalui bantuan bersasar,
Kerajaan dapat mengelakkan pembaziran kerana bantuan hanya disalurkan kepada pihak yang terkesan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pelajar meneruskan pendidikan dengan lebih baik. Jadi untuk keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan ini, jadi bantuan bersasar ini adalah untuk mereka, untuk golongan-golongan B40 lah terutamanya. Jadi mereka ini mungkin pendapatan mereka kurang. Mereka mungkin orang panggil single parent ataupun anak kehilangan suami, kehilangan isteri, menampung anak yang ramai. Jadi mereka patut diberi bantuan ini untuk sedikit sebanyak dia dapat ringankanlah beban-beban yang mereka pikul sejak mempunyai anak-anak mereka ni. Jadi sedikit sebanyak dapat membantulah keluarga-keluarga ini. Baiklah, ini merupakan antara inisiatif kerajaan ataupun badan-badan yang bertanggungjawab lah. Pertama, bantuan Peringatan Rakyat. Contohnya bantuan Peringatan Rakyat, program rancangan makanan tambahan dan subsidi peranti digital untuk pelajar. Jadi kita tengok, ni bantuan Peringatan Rakyat, kategori bantuan Peringatan Rakyat BPR, ada duit pendapatan isi rumah. Mereka akan dapat beberapa jumlah wang yang bantuan yang diperlukan oleh mereka. Walaupun tidak banyak, dia sedikit sebanyak membantulah keluarga mereka ni sebenarnya. Dan rancangan makanan tambahan, dan ini program ni tak silap saya sudah lama dah dijalankan di sekolah-sekolah. Jadi mereka dapatlah menikmati makanan sewaktu rehat mereka. Saya sendiri pun selalu je nampak, saya sendiri pun waktu sekolah rendah ada je rakan-rakan saya yang dapat dapat makanan tambahan ni. Jadi saya gembiralah lihat mereka dapat makan sekali dengan saya, walaupun makanan mereka tu sama, taklah nak kata sedap lah juga, sebab mereka pun pernah bagi saya cuba. Jadi benda tu okey lah bagi saya untuk menampung ataupun menolong mereka. Yang ketiga, subsidi peranti digital untuk pelajar. Ini lebih fokus kepada pelajar-pelajar, sedikit kepada pelajar sekolah menengah dan banyaknya kepada pelajar universiti lah, yang mana mereka ingin melanjutkan pembelajaran di universiti tertentu. Contohnya macam mereka mohon di sistem UBU online dan mereka dapat ke UiTM, ke pelbagai universiti lah. Sebagai contoh, saya dah ambil UiTM. Jadi mereka dapat pula kos untuk engineering ataupun engineering electrical engineering. Jadi elektrik kejuruteraan. Jadi mereka perlukan peranti yang bagus, peranti yang boleh digunakan sesuai lah yang digunakan dalam bidang yang mereka pilih tu. Jadi kalau mereka tak mampu, macam mana mereka nak beli kan? Jadi adalah program-program, adalah subsidi yang diberikan peranti siswa, dan ada juga, saya rasa ada juga yang dapat peranti-peranti ni secara percuma. Jadi ikut kelayakan masing-masing lah. Janganlah kalau kita berkemampuan dan kita minta bantuan ni. Baiklah, mesti anda tertanya-tanya, takkan bantuan untuk golongan-golongan berpendapatan rendah, pelajar miskin dan warga emas saja? Apa bantuan-bantuan contoh kepada rakyat Malaysia sendiri kan? Baiklah, ini merupakan contoh di mana semua rakyat, saya rasa majoriti lah rakyat Malaysia akan dapat. Yang pertama ni barangan keperluan asas yang ditarifkan sebagai bersubsidi lah daripada kerajaan. Jadi kita tengok contoh macam beras, minyak paket, gula, tepung, gas. Jadi benda ni sikit sebanyak membantulah kepada keluarga-keluarga kita supaya kita dapat harga yang barang yang terkawal, walaupun kita terpaksa, walaupun harga barang ini semakin meningkat sebab permintaan banyak dan juga pengeluaran mereka tu boleh katakan untuk kos untuk perjalanan itu sahaja memakan masa.
Jadi saya rasa kerajaan masih lagi boleh kawal walaupun dia meningkat. Tapi kerajaan masih lagi boleh kawal sedikit demi sedikit lah. Di mana ia taklah membebankan rakyat sangat. Walaupun barang-barang ni sebenarnya harga mereka di pasaran memang agak tinggi. Jadi ah, baguslah kerajaan untuk teruskan ni program ini sebenarnya, yang barang yang keperluan asas ni. Pilihan yang kedua, kalau kita tengok gambaran rajah di tengah ni, iaitu subsidi RON 95. Jadi subsidi ni tak silap saya diperkenalkan tahun lepas, bulan berapa tak silap, saya tak ingat. Tapi subsidi ini dijalankan sehingga kini, di mana setiap satu bulan negara kita, seorang yang mempunyai lesen yang sah, mereka akan dapat harga minyak 1 liter, bahkan akan dapat 300 liter minyak yang bersubsidi. Macam tu. Tapi dengan syarat apabila mereka ingin bayar ke kaunter ataupun ingin mengisi minyak kenderaan, mereka harus membawa kad pengenalan ataupun kita panggil IC lah, kepada ke kaunter, dan kita nyatakan berapa amount yang kita ingin masukkan, berapa amount yang kita ingin isi ke dalam ingin isi kat kenderaan kita. Jadi benda ni sedikit sebanyak membantulah rakyat kita sebenarnya, sebab harga petroleum ataupun harga minyak sekarang makin meningkat. Jadi mereka mendapat satu solusi lah. Mendapat satu solusi ni di mana mereka cuba untuk kawal. Tapi untuk siapa? Untuk warga negara je lah. Untuk warga negara. Untuk orang yang merantau daripada luar, mungkin mereka tak dapat. Jadi benda ni menguntungkan kepada warga negara Malaysia sebab macam kita. Jadi setiap sebulan tak silap saya, kita akan dapat. Kalau guna sebulan pun mungkin, bagi saya lah, sebab saya ni masih pelajar, bagi saya benda tu cukup sebenarnya, lebih sebenarnya, sebab saya tak pernah lagi habiskan 300 liter dalam masa sebulan. Mungkin kepada, saya rasa lah, mungkin kepada pekerja-pekerja Foodpanda, GrabFood, mereka ni kan jalan menggunakan motor mereka, bekerja dengan motor mereka mungkin setiap hari. Mungkin mereka kerja Isnin sampai Jumaat dan Sabtu Ahad mereka cuti, seperti kami macam pelajar kan. Jadi benda tu sikit sebanyak membantu mereka lah untuk kurangkan sikit kos minyak mereka sendiri. Saya rasa mungkin cukup, sebab mereka menghantar makanan pun, penghantar makanan macam rider GrabFood dan juga Grab ni, mereka menggunakan motor. Motor ni boleh katakan taklah memakan minyak sangat seperti motor-motor sekarang lah. Motor-motor moden ni taklah makan minyak yang banyak sangat berbanding dengan motor-motor lama yang menggunakan tuti. Jadi sedikit sebanyak dapat membantulah dekat membantu rakyat. Dan belah kanan sekali ni, yang 300 liter ni adalah bukti nyata di mana saya tangkapan layar daripada telefon saya sendiri di aplikasi Settle, di mana saya layaklah berhak untuk dapatkan 300 liter ni. Jadi benda ni membantulah. Ini adalah bukti nyata di mana saya sendiri pun dapat sebenarnya 300 liter subsidi ni. Baiklah, yang kedua iaitu kerjasama antarabangsa. Kerjasama antarabangsa dan penarikan pelaburan asing penting untuk mengukuhkan ekonomi Malaysia. Melalui kerjasama dengan negara lain, Malaysia dapat memperluas perdagangan, mendapatkan teknologi baharu serta membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain itu, kemasukan pelaburan asing dapat meningkatkan pembangunan industri, terutamanya dalam sektor teknologi, pembuatan dan tenaga hijau. Hal ini bukan sahaja membantu pertumbuhan ekonomi negara, malah memberi lebih banyak peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dengan kita bekerjasama dengan negara lain ni,
kita dapat untuk dapatkan teknologi baru. Contohnya kita menjalinkan hubungan dengan Jepun, salah satu negara yang mempunyai teknologi yang jauh lebih ke depan berbanding kita. Jadi kita boleh dapatkan idea itu untuk diaplikasikan di negara kita sendiri. Jadi bila wujudnya satu industri yang baru, jadi banyaklah wujud peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat-rakyat kita. Jadi mereka secara tidak langsung dia dapat kurangkan, dapat memberi kepada contoh bila kerjasama perdagangan antarabangsa ni, Malaysia menjalinkan hubungan perdagangan dengan banyak negara bagi meningkatkan ekspor dan barangan dan import barangan. Contoh Malaysia pun ada sendiri ekspor kita pun sebagai negara Malaysia ada je semua mentah yang kita ekspor dengan negara yang tinggi, dengan harga yang tinggi kan. Contoh kita sekarang ni saya banyak lihat kita banyak ekspor sawit ataupun minyak sawit tu sendiri. Jadi benda tu secara tidak langsung sebenarnya bagus sebab sawit kita boleh kata antara yang berkualiti. Jadi kita ekspor ke negara-negara luar ni. Kita dapat untung yang boleh kata lumayan lah kepada negara kita. Melalui organisasi macam Asia dan Pertubuhan Perdagangan Dunia, jadi Malaysia dapat memperluaskanlah barangan pasaran ekspor ni. Contohnya macam elektronik, minyak sawit dan produk perkilangan. Jadi dia sikit sebanyak membantulah peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, kerjasama pelaburan asing. Jadi Malaysia ni menggalakkan pelaburan asing dari negara luar untuk bangunkan industri dan teknologi. Contohnya macam syarikat antarabangsa yang melabur di Malaysia, dia membantu wujudkan peluang pekerjaan seperti yang saya katakan. Serta meningkatkan kemahiran tenaga kerja tempatan. Jadi pelaburan ini menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara. Jadi yang seterusnya iaitu kerjasama dalam bidang teknologi dan pendidikan. Malaysia turut bekerjasama dengan negara maju dalam bidang teknologi seperti Jepun, penyelidikan dan pendidikan. Kerjasama ini membolehkan pertukaran ilmu supaya teknologi dan kepakaran ini dapat meningkatkan kemajuan sains dan inovasi di dalam negara kita. Mana tahu dalam 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, kita dapat bawa teknologi-teknologi yang berada di Jepun ke negara kita. Kita tak tahu. Sebab benda tu, saya rasa benda tu tak mustahil. Sebab kerjasama antara negara kita dengan negara tu semakin kukuh. Untuk teknologi yang saya nampak ni boleh memberi kesan yang baik. Contohnya macam mereka mencipta satu lantai di mana kalau mereka pijak tu, mereka boleh menghasilkan, boleh menyalurkan elektrik. Mereka menukarkan kepada tenaga gerakan ataupun tenaga kinetik kepada tenaga elektrikal. Jadi benda tu sikit sebanyak dapat membantulah negara kita untuk kurangkan penggunaan elektrik. Jadi sikit sebanyak boleh katakan kalau kita letakkan contoh kawasan-kawasan yang banyak berjalan kaki, contohnya macam kawasan LRT, kawasan sistem komuter, KTM dan sebagainya. Jadi sikit sebanyak benda ni membantu lah pada negara kita. Terutama kalau kita letak di kawasan-kawasan bandar. Janganlah kita letakkan di kawasan-kawasan yang betul lah. Jangan diletakkan kat kawasan-kawasan pedalaman. Yelah mereka ni memanglah ni, tapi penduduk mereka itu tak sebanyak penduduk di bandar. Sekarang di bandar lah banyak elektrik yang digunakan. Jadi kita letaklah di kawasan-kawasan yang betul, kawasan-kawasan yang memang tenaga di situ, tenaga elektrik yang mereka perlukan tu memang banyak. Jadi letaklah di kawasan-kawasan itu. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu memastikan akses pendidikan berkualiti untuk semua. Jadi dari aspek pendidikan, kerajaan perlu memastikan akses pendidikan kekal adil walaupun ekonomi tidak menentu. Bantuan kewangan seperti beasiswa, bantuan persekolahan dan pemberian peranti digital kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah perlu diperkukuhkan dengan mereka supaya mereka tidak tercicir. Selain itu, penekanan terhadap pendidikan kemahiran dan TVET penting bagi membantu pelajar memperoleh kemahiran yang relevan dengan pasaran kerja semasa. Kerajaan dan sekolah juga boleh memperluas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agar pelajar lebih bersedia menghadapi dunia digital. Sokongan dari segi makanan, angkutan dan kesihatan mental pelajar turut penting untuk memastikan pelajar mereka dapat belajar dalam keadaan yang sejahtera.
Jadi macam kita tahu sekarang, memanglah saya kata pendidikan ini penting, tapi ada murid-murid ataupun pelajar-pelajar ni, mereka tak boleh, mungkin cara mereka berfikir tu lain. Mereka tak boleh kepada pembelajaran. Mereka lebih kepada kemahiran, TVET ni sebagainya kan. Jadi kita jangan sekat mereka, tahan mereka dengan dengan pendidikan je kita boleh berjaya. Tak sebenarnya. Ya, memang dengan pendidikan kita boleh berjaya. Tapi dengan saluran-saluran yang betul. Contohnya, okey, contoh kita dapat satu murid ni dengan dalam pelajaran ataupun dalam subjek-subjek tertentu ni mereka tak bagus. Jadi tanya mereka macam apa kemahiran yang dia boleh buat. Mungkin bidang kebolehan mereka tu sebenarnya dalam kemahiran. Contohnya ada juga rakan saya dulu sama satu sekolah dengan saya sehingga tingkatan 3. Tapi waktu tingkatan 4 dia berpindah sebab dia rasa macam mungkin subjek yang dia belajar tu bukan untuk dia. Sebab kami belajar sains tulen, di mana kami akan ambil matematik tambahan, biologi, fizik dan juga kimia. Jadi dia rasa benda tu dia sukar untuk adaptasi dengan benda tu. Jadi dia lebih kepada kemahiran yang membaiki. Contohnya macam aircon. Jadi dia keluar dan belajar di Kolej Bukit Senior, di mana di sana mereka lebih pentingkan kepada kemahiran. Jadi apa salahnya? Dan rakan saya itu sekarang saya rasa sekarang dah berjaya dalam bidang-bidang dia. Jadi okeylah untuk dia berkembang. Untuk dia penting untuk ibu bapa tahu kebolehan anak-anak mereka itu sendiri. Bukan bukan paksa je mereka untuk fokus dalam pembelajaran ni, dalam subjek-subjek ni. Cuma tahu minat-minat mereka. Contoh, ada je pelajar-pelajar yang minat tentang automotif, teknologi pembuatan, seni dan sebagainya. Jadi kalau kerjaya yang melibatkan minat ni, mereka akan lebih cenderung lah untuk mereka akan lebih fokus untuk berjaya sebab itu adalah minat mereka. Jadi secara tidak langsung benda tu akan memberi macam sokongan yang baiklah, positiflah kepada murid-murid itu. Mengikatkan kemudahan infrastruktur pendidikan. Mana kerajaan perlu menaik taraf dan membina sekolah terutamanya kawasan di luar bandar dan pendalaman. Sebab bagi saya pendidikan ni penting kepada semua, tak kisah kepada semua rakyat sebenarnya. Tak kisah walaupun mereka apa sekali etnik mereka, apa sekali bangsa mereka, apa sekali agama mereka. Pendidikan ni sebenarnya penting, sangat penting pada dalam kehidupan mereka. Jadi penyediaan kemudahan ni contoh macam makmal, perpustakaan, internet dan peralatan pembelajaran yang mencukupi dapat membantu pelajar mendapat pendidikan yang lebih berkualiti. Jadi kan kualiti guru macamnya sebagai contoh pelajar-pelajar APG lah macam saya, macam rakan-rakan saya, rakan-rakan kelas-kelas, rakan-rakan IPG saya sendiri, satu IPG kan. Jadi guru memainkan peranan penting dalam memastikan kualiti pendidikan. Oleh itu, latihan profesional khusus peningkatan kemahiran dan pembangunan profesional secara berterusan perlu diberikan kepada guru bagi meningkatkan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Jadi, penapisan terhadap yang guru yang memohon ni pun sekarang makin lama makin meningkat. Jadi, bukan ada yang dipaksa, ada yang memang rela hati untuk jadi guru kan. Ada yang memang jiwa pendidik yang ada dalam diri mereka itu tak salah untuk memohon. Tapi bila dah dapat tu perlulah lalui latihan-latihan yang diterapkan dalam setiap IPG masing-masing ni. Latihan-latihan yang contoh yang memberi mereka manfaat lah untuk mereka bersedia dengan realiti yang mereka perlu hadapi di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah yang mereka akan duduklah nanti. Jadi benda ni penting lah. Macam sekarang pun guru-guru yang dipilih pun bukan calang-calang. Ada macam setiap guru tak silap saya perlu dapat beberapa A sekian-sekian. Mereka mempunyai macam set-set boleh saya katakan antara syarat-syarat mereka. Contoh kalau mereka ingin jadi seorang guru bahasa. Jadi adalah syarat-syarat mereka tertentu. Contoh macam
saya menjadi seorang guru matematik. Jadi ada syarat-syarat dia. Contoh macam mata subjek matematik saya kena dapat keputusan ini sekian-sekian. Jadi matematik tambahan pun sama sekian-sekian. Untuk subjek-subjek lain pun macam mana kan. Jadi benda tu sikit sebanyak syarat-syarat itu sikit sebanyak dapat membantulah. Ya, saya tahu keputusan ni bukanlah secara menyeluruh, tapi mereka ada juga macam contoh waktu kita akan menghadiri temu duka yang ditetapkan oleh pihak IPG itu sendiri. So kita akan jalanilah interview, mereka akan tanyakan soalan, kenapa nak jadi guru, kenapa. So kita kena jawab. Kita kena jawab dengan betul-betul dengan mempunyai jiwa pendidik lah, orang kata. Memang bagi tahu secara terus terang apa yang kita nak cuba sampaikan macam tu. Jadi benda tu sikit sebanyak membantulah supaya yang penemu duga ni mereka untuk dapat tahu karakter-karakter masing-masing dan jiwa macam jiwa pendidik yang ada dalam diri mereka tu sendiri. Mereka layak ke tak untuk jadi cikgu. Bukan sekadar mengajar di dalam kelas saja. Guru ni akan menjadi contoh kepada murid-murid. Macam mana guru berkelakuan, macam itulah murid yang akan ikut. Jadi kerana mereka ni murid-murid, mereka ni senang terpengaruh dengan keadaan. Jadi mereka akan ikutlah. Contoh guru mereka buat benda-benda baik kan. Contoh macam guru mereka selalu nampak sampah kutip kan. Jadi lama-lama murid-murid pun akan rasa macam aku kena buat ni dengan sama macam cikgu aku buat. Jadi macam itulah. Benda tu yang akan memberikan akan memberikan kesan positif untuk generasi-generasi akan datang. Cabaran semakin sukar. Jadi benda tu yang akan memberikan macam salah satu tunjuk ajar kepada mereka ni sebenarnya. Jadi itu sahaja. Baiklah, berikut merupakan rujukan yang saya telah lakukan sepanjang saya membuat nota slide pembentangan ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat salah silap ataupun terkasar bahasa daripada saya minta maaf. Sekiranya ada perpecahan pendapat, tidak mengapa, boleh sahaja tuliskan pandangan anda di ruangan komen yang tersedia di bawah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih kerana mendengar. Dari saya, Raja. Bye-bye.